Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang ke STEM Talent Show kami. Saya Umairah dan saya Adawiyah. Apa kita nak tunjuk pada kawan-kawan hari ini, Kak Umay? Macam menarik je peralatan dan bahan sains di atas meja ini. Oh, hari ini kita akan buat 2 eksperimen. Wah, nampak menarik eksperimen kali ini, Kak Umay. Boleh kita mulakan? Saya dah tak sabar dah ni. Hari ini kita akan menunjukkan satu eksperimen sains yang mudah tetapi menarik yang dipanggil misteri air garam. Eksperimen ini membantu menunjukkan perbezaan ketumpatan antara air masin dan air biasa. Baik, Wiyah, Kakak Umay tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, 2 gelas berisi air. Yang kedua, garam. Yang ketiga, ais batu. Yang keempat, pewarna makanan. Dan juga yang kelima, kita perlukan sudu untuk kacau. Langkah pertama, sediakan 2 bikar. Wiyah boleh tolong Kakak Umay? Boleh. Isikan air biasa ke dalam kedua-dua bikar. Kemudian, kita masukkan garam. Kita akan kacau garam sehingga larut. Kakak Umay, tak larut lagi lah. Tunggu sebentar, kacau lebih lama sehingga larut. Dah larut, Kakak Umay? Okey, sekarang mari kita masukkan ais batu ke dalam kedua-dua bikar. Jangan kacau ya. Dah, Kakak Umay? Kenapa kita masukkan air batu, Kakak Umay? Ais ini membantu air kita supaya menjadi lebih sejuk. Ia penting supaya air tidak bercampur dengan cepat. Dan kita akan dapat melihat kesan perbezaan ketumpatan dengan lebih jelas. Sekarang, mari kita masukkan pewarna makanan. Kenapa kita guna pewarna makanan, Kakak? Pewarna makanan digunakan untuk membezakan kedua-dua lapisan air dan memudahkan kita membuat pemerhatian. Wiyah titis sedikit pewarna ke dalam kedua-dua bikar ini. Wiyah titiskan secara perlahan-lahan supaya air tidak bercampur dengan cepat. Ada Wiyah perhatikan apa yang berlaku. Wah, warna di dalam air garam tidak bercampur. Manakala warna dalam air biasa bercampur. Warna dalam bekas air garam masih berada di lapisan atas air garam. Kenapa ya? Ini kerana air garam lebih tumpat daripada air biasa. Jadi, air garam yang lebih tumpat akan terus berada di bawah. Manakala air biasa yang lebih ringan akan terapung di atasnya. Secara yang berbeza ketumpatannya tidak akan bercampur serta-merta. Lebih banyak bahan yang terkandung dalam sesuatu isi padu, lebih tinggi ketumpatannya. Oleh itu, air garam yang lebih tumpat menolak air biasa ke atas dan warna terapung di atasnya. Ini adalah contoh yang baik untuk kita menerangkan konsep ketumpatan. Saya dah faham, Kakak Umay. Baiklah. Wiyah, boleh tolong Kakak Umay sediakan peralatan dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen seterusnya? Boleh, Kakak Umay. Jeng jeng jeng. Rain, rain, go away, come again another day. Little cucu wants to play. Rain, rain, go away. Kakak Umay, lagu apa tu?
Sebelum tu, Nahwiyah, pakai payung ni. Saya pun ada juga. Ada. Eksperimen kedua kita ada kaitan dengan hujan. Sangkutlah. Tak apa, Wiyah. Bagi kakak tolong. Nahwiyah, pakai. Dalam eksperimen ini, kita boleh melihat bagaimana hujan terbentuk. Menarik tu. Jadi, tajuk eksperimen yang kita akan jalankan ialah Jom Buat Hujan. Jom. Pertama sekali, isikan air biasa ke dalam bekas plastik. Ini akan jadi langit kita. Okey, sekarang kita letak kapas dan buih pencukur di atas air. Ini akan jadi awan. Wah, macam awan betul-betul. Wah, nampak macam awan betul-betul lah. Kemudian, titiskan pewarna ke atas buih. Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tunggu sebentar, titiskan lebih banyak air. Apabila kapas dan buih pencukur, apabila air berwarna dititiskan lebih banyak, kapas dan buih pencukur akan menjadi berat dan tidak dapat menampung air lagi. Lalu, air pun turun sebagai hujan. Wah, pewarna tu dah menetes ke bawah lah. Itulah dia. Bila buih dah terlalu berat dan tidak dapat menahan wap air lagi, ia pun akan terjatuh sebagai hujan. Ni kat tepi. Titiskan lebih banyak, Adawiyah. Baik, Kakak Umay. Tapi jatuhnya. Terus, cakap. Sekarang saya dah faham. Air berwarna mewakili wap air dalam udara. Buih pencukur mewakili awan di langit. Apabila terlalu banyak air dititiskan, ia mula menitis turun. Betul tu, dalam kehidupan sebenar, matahari memanaskan air dan berlakunya proses penyejatan. Air menyejat menjadi wap air dan naik ke atas. Wap air menyejuk akan terkondensasi menjadi titisan air yang halus dan membentuk awan. Ketika awan naik lebih tinggi di langit, udara yang sejuk menyebabkan titisan air bergabung menjadi lebih besar dan berat. Ketika ini, awan menjadi mendung dan akhirnya turun sebagai hujan. Hujan yang turun di permukaan daratan akan menyerap ke tanah lalu mengalir semula ke sungai dan lautan. Kesimpulannya, kejadian hujan membolehkan kitaran air semula jadi berlaku berterusan untuk membekalkan air kepada hidupan kita dan menyejukkan bumi kita. Terima kasih kerana telah menonton eksperimen kami. Semoga eksperimen kali ini dapat membantu kita lebih memahami konsep sains. Selamat mencuba di rumah.